Raya kedua, geng. So final check. final check untuk pagi ni jam 8 pagi. Satu kenderaan ni macam transport lah, sebab dia pick up hot pick up semua barang-barang camping. So barang camping kami ni sponsor oleh SWS. Jadi kita akan rasmi Solo Tactical. So sama 2 kali motor lah, right, ke Kasar Kanda Sek Kedah. Okay, nantikan. Let's go. Rider. Okay lah tu. Selamat. Sari ya. Let's go. Okay, ekspedisi bermula. Let's go. Raya kedua. Madu, geng. Kedai madu tutup. Raya, cuti raya. Okay, sekarang take 5 di kedai biunsuk lah. Biunsuk. Nice. Okay, geng, kita akan tapau Ticanai pula. Next. Ticanai dulu. So dalam raga aku ni ada minyak masak sikit, mineral sikit. Sup pun recommended lah. Sedap boleh lah. So now Ticanai. Okay, geng, nampaknya kita isi sikit lagi energy sebab tak makan pagi ya. Jadi nak guna tenaga banyak lagi. Right, let's go Ticanai.
campfire di Felda Lubuk Merbau. Ni pekan kecil dah. Ramai tu. Macam-macam pekan kecil. Rest dulu. Singgah masjid dulu. Okay gang, kita berada di empangan Wat Siam. Cha. So, kita relax-relax dulu, santai. Akan pecah kursi sat. Okay geng, kami dah sampai. So aku book 2 dan 3 sebelah-sebelah ni. Okay. Alright. Oh, ada tilam dah ni. Ya, Pak Lepak. Oh, jadi. Oh, ada plug point yang rugi tak buat ni. Ni charger. Okay geng. Padu. Panas sikit ah. Ke apa tu tak tahu seorang satu. Oish. Padu geng. Ni tempat BBQ dah. Panas. Ada kipas ni. Ada kipas. Nasib baik ada kipas. Okay, ada kipas. Setelah settle aku set up basic je. Solo 10 SWS, moon chair 1. So the view it's nice lah. Cuaca agak berangin juga. Okay lah. So kita tengok malam ni ada nyamuk ke, angin okey ke. Okay. So menu malam ni adalah BBQ. Alright.
Yang ni makanan basic lah. Ada Maggi, ada Yang ambil gambar boy. kopi sikit. Itu makanan raya, ketupat. Ada gula. Ni ada lamb yang diperak. Kopi, tomato, limau. Ni kita beli ais ni. Solid Ais fuel. bukan. Okay, baca. Okay gang, tadi aku take a nap jap. So ni adalah view kawasan toilet bawah dia. Ni barbecue. So ni tempat masak dia lah. Okay. Tu ada sinki. Sinki dia pun ada. So ini adalah toilet dia. Tapi sebelum tu aku nak tunjuk kawasan kolam dia pun cantik weh. Boleh lah. Ada kolam kecil. Nak malam nak mandi lah. Okay. So ni dah toilet dia. Toilet dia pun bersih lah. Bagi aku, dia renovate pun macam cantik. Nice. So boleh lah mandi. So aku nak mandi jap. Actually current dia ada dia akan hidupkan elektrik pada pukul 7 malam sehingga 12 malam sahaja. Ni view luar lah. Okay gang, sekarang aku naik atas sikit sebab kat sini macam ada kafe. Kafe kat situ. So kita akan tengok ada apa minuman ke apa. Alright, let's go. Okay gang, sekarang ni aku ada kat atas kafe Casa Kanda. Kalau hampa nampak tu kawasan campsite ni. So beberapa kawasan campsite yang ada kat sini. Jom. Ni kafe dia. View dia nice. Casa Cafe. So sekarang aku nak turun bawah. Dia ada 2 tingkat kat sini. Kalau jauh pula ada kafe yang kita tahu kafe naik bed. Sini boleh Wah, boleh landing bro. Padu. Tak ada orang. Bawah tak ada orang. Nice lah tempat dia. Ayam view. Geng, satu-satunya kedai makan yang kami jumpa kat daerah Jeneri ni. Bukan jeneri. Bukan Jeneri kecil ni. So ni kedai dia lah. Just nice. Dari tepi jalan. Tak apa nama dia tak tahu dia pakai helmet apa. Kapur MB. Point B. Okay geng, ni suasana maghrib lah, 7.30. So kejap lagi aku akan buat BBQ sikit lah. Okay.
So esok pagi sebenarnya boleh tengok view sunset lah depan ni. Sebab kiblat belah sini, arah sini, so dia akan naik kat sini lah. Right, so nantikan makan-makan malam ni sikit. Okay geng, so menu santai malam ni kita akan set up dapur bara untuk masak air panas. Lepas tu kita akan buat barbecue lime, black pepper. Tu saja menu santai-santai malam ni. Sebab tadi kami dah makan, saja penuhkan aktiviti, right? So malam ni awan putih pun banyak lah. Tak tahulah sejuk ke panas ke. Harap malam ni sejuk lah. Alright, let's go. Okay geng, so penampakan perasmian lah. So set up BBQ untuk nak bakar lagi, dan kita akan buat panah ayak tu, teko kita ni. So tanpa melengahkan masa, sap perasmian. Okay, ayak bodoh. Ayak tu kita BBQ sikit. Itu saja malam ni. Okay geng, so kita ada grill kentang sikit. So ni kambing yang dah masak. Kambing ni sebenarnya hampa tak perlu tambah minyak. Dia dah berminyak dah. Jadi just perak, terus grill je. Okay, sorry lah aku pakai lampu topi ni. Ada bawang putih sikit, ada ni sikit, right? Okay geng, so ni suasana malam. Suasana malam kat sini lah. Nampak ada bunga api depan tu guys. So lampu dia akan elektrik dia akan cut off pada pukul 12 malam. So itulah, tak ada elektrik lah pukul 12 malam ni. Right, nyamuk pun aku harap tak ada lah. So aku akan tidur jam pukul 11. Itu saja. Jumpa esok pagi untuk layan sunset. Good night. Assalamualaikum. Okay geng, so selamat pagi. View pagi lah. Aku terjaga lewat sikit. So this is morning view. So sunset tak ada lagi. So aku nak minum kopi dulu dengan bakso aku. Right. Good morning guys. So geng, morning view breakfast. Kita ada nak kata omelette, nak kata telur dadar, lebih kurang lah. Nampak tak? Dah ada dah. Sudah terpacak sikit atas bukit tu. Nice lah. Kalau dari sini akan nampak lagi jelas.
sikit lah. Nice view. Okay. Saja untuk pagi ni. Okay, menu simple pagi ni. Air kopi dan scrambled egg. Okay geng, so aku dah siap kemas. Perjalanan pulang dalam setengah jam lagi lah. Aku akan pack barang atas motor dan kita orang akan balik. Tamatlah sudah satu malam di Kasakanda, Batu Kampung Kura Sik. Okay, jumpa lagi guys. Assalamualaikum. So geng, pagi ni panas terik lah. So kita akan bergerak balik. Perjalanan lebih kurang 2 jam lebih lah. Sebab kita slow steady je, tak buat laju-laju. Ni antara barang yang kita pack tadi lah. Semua ngam-ngam. Nice. So selesai. Ciao. Okay, perjalanan pulang. Let's go.